Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Nama saya Siti Nurul Najwa binti Muhammad Yusof, nombor matrik A301052400079. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang seorang tokoh korporat yang saya kagumi, iaitu Tan Sri Tony Fernandes. Beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas bersama AirAsia, sebuah syarikat penerbangan tambang rendah yang berjaya mengubah industri penerbangan di Asia. Saya memilih Tan Sri Tony Fernandes kerana beliau merupakan seorang pemimpin yang berani mengambil risiko, mempunyai kemahiran komunikasi yang sangat baik serta mampu mengubah sebuah syarikat yang hampir muflis menjadi antara syarikat penerbangan tambang rendah yang paling berjaya di dunia. Kejayaan beliau membuktikan bahawa kepimpinan yang berkesan dan personaliti yang positif mampu membawa perubahan yang besar kepada sesebuah organisasi. Dalam pembentangan ini, saya akan menganalisis bagaimana faktor keturunan, persekitaran dan situasi membentuk personaliti dan serta gaya komunikasi beliau berdasarkan konsep personality determinant. Faktor pertama yang mempengaruhi personaliti seseorang ialah keturunan atau heredity. Keturunan merujuk kepada ciri-ciri semula jadi yang diwarisi daripada ibu bapa seperti tahap keyakinan diri, kecerdasan, kreativiti dan sifat kepimpinan. Dalam kes Tan Sri Tony Fernandes, beliau dikenali sebagai seorang yang berani, optimistik dan mempunyai semangat keusahawanan yang tinggi. Sifat-sifat ini dipercayai mempunyai kaitan dengan faktor semula jadi yang membantu beliau membuat keputusan berani dalam dunia perniagaan. Sebagai contoh, beliau sanggup membeli AirAsia yang ketika itu menanggung hutang yang besar dan hampir muflis. Walaupun ramai menganggap keputusan tersebut berisiko, beliau tetap yakin dengan visinya untuk menjadikan penerbangan mampu dinikmati oleh semua golongan masyarakat. Selain itu, beliau juga mempunyai sifat mesra dan mudah didekati. Sifat ini membantu beliau berkomunikasi dengan pekerja, pelanggan dan pihak berkepentingan dengan lebih berkesan. Oleh itu, faktor keturunan menjadi salah satu asas yang penting yang membentuk personaliti kepimpinan beliau. Faktor kedua ialah persekitaran. Persekitaran merangkumi keluarga, pendidikan, budaya dan pengalaman hidup yang mempengaruhi pembentukan personaliti seseorang. Tony Fernandes dibesarkan dalam keluarga yang mementingkan pendidikan dan kerja keras. Beliau mendapat pendidikan di Malaysia sebelum melanjutkan pelajaran ke United Kingdom. Pengalaman belajar di luar negara memberi pendedahan kepada budaya yang pelbagai serta membantu beliau membina pemikiran yang lebih terbuka dan global. Selain itu, pengalaman bekerja dalam industri muzik bersama syarikat rakaman antarabangsa seperti Warner Music turut membantu beliau membangunkan kemahiran komunikasi, pemasaran dan pengurusan. Melalui pengalaman tersebut, beliau belajar bagaimana memahami keperluan pelanggan dan membina hubungan yang baik dengan pelbagai pihak. Persekitaran kerja yang kompetitif juga membentuk beliau menjadi seorang pemimpin yang sentiasa mencari peluang baharu dan berani melakukan inovasi. Hal ini dapat dilihat melalui slogan AirAsia, "Now Everyone Can Fly", yang mencerminkan visi beliau untuk menjadikan penerbangan lebih mampu milik kepada masyarakat. Oleh itu, jelas bahawa faktor persekitaran memainkan peranan yang besar dalam membentuk personaliti serta cara beliau berkomunikasi dan memimpin organisasi. Faktor yang ketiga ialah situasi. Situasi merujuk kepada keadaan atau peristiwa tertentu yang menguji dan membentuk personaliti seseorang. Salah satu situasi yang paling mencabar bagi Tony Fernandes ialah ketika mengambil alih AirAsia pada tahun 2001. Pada ketika itu, syarikat tersebut mengalami masalah kewangan yang serius dan menanggung hutang yang tinggi. Namun begitu, beliau tidak berputus asa. Sebaliknya, beliau mengambil pelbagai langkah strategi untuk memulihkan syarikat tersebut. Keupayaan beliau menghadapi tekanan dan membuat keputusan dalam keadaan sukar menunjukkan sifat kepimpinan yang kuat serta keyakinan yang tinggi. Selain itu, tragedi kehilangan pesawat AirAsia Indonesia QZ8501 pada tahun 2014 juga menjadi ujian besar terhadap personaliti dan kepimpinan beliau. Dalam situasi tersebut, Tony Fernandes menunjukkan sikap bertanggungjawab, empati dan perhatian terhadap keluarga mangsa. Beliau tampil secara terbuka kepada media serta memberikan sokongan kepada pihak yang terlibat. Situasi-situasi ini membuktikan bahawa cabaran dan krisis yang dihadapi telah membentuk beliau menjadi seorang pemimpin yang lebih matang, bertanggungjawab dan berkesan dalam komunikasi.
Seterusnya ialah gaya komunikasi dan kepimpinan. Berdasarkan analisis personaliti tadi, gaya kepimpinan Tony Fernandez lebih cenderung kepada gaya kepimpinan demokratik. Kepimpinan demokratik ialah gaya kepimpinan yang menggalakkan penglibatan pekerja dalam proses membuat keputusan. Pemimpin akan mendengar pandangan pekerja dan menghargai idea yang diberikan sebelum membuat keputusan akhir. Tony Fernandez terkenal sebagai seorang pemimpin yang mesra pekerja dan mudah didekati. Beliau sering berinteraksi dengan pekerja di pelbagai peringkat organisasi dan menggalakkan komunikasi dua hala dalam syarikat. Dari segi komunikasi, beliau mengamalkan komunikasi yang terbuka, jelas dan positif. Beliau gemar berkongsi visi syarikat dengan pekerja serta memberi motivasi kepada mereka untuk mencapai matlamat bersama. Pendekatan ini membantu meningkatkan semangat kerja dan kesetiaan pekerja terhadap organisasi. Walaupun beliau merupakan seorang ketua organisasi yang besar, beliau tidak terlalu autokratik atau mengawal setiap perkara secara ketat. Sebaliknya, beliau memberi kepercayaan kepada pekerja untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik sambil menyediakan bimbingan yang diperlukan. Oleh sebab itu, gaya komunikasi dan kepimpinan demokratik yang diamalkan oleh Tony Fernandez berjaya mewujudkan budaya kerja yang lebih positif, kreatif dan produktif. Sebagai kesimpulan, personaliti Tan Sri Tony Fernandez dibentuk oleh 3 faktor utama iaitu keturunan, persekitaran dan situasi. Faktor keturunan menyumbang kepada sifat berani dan keyakinan diri beliau. Faktor persekitaran pula membentuk pemikiran global, kemahiran komunikasi dan semangat keusahawanan beliau. Manakala faktor situasi membantu mengukuhkan ketahanan diri serta kebolehan beliau menghadapi cabaran dan krisis. Melalui analisis ini, saya memahami bahawa personaliti seseorang bukanlah terbentuk daripada satu faktor sahaja, tetapi hasil gabungan pelbagai faktor yang saling mempengaruhi antara satu sama lain. Sebagai seorang pelajar, saya memperolehi banyak pengajaran daripada tokoh ini. Antaranya ialah keberanian, mengambil peluang, kepentingan komunikasi yang berkesan, sikap tidak mudah berputus asa, serta kemampuan untuk belajar dari cabaran yang dihadapi. Saya juga belajar bahawa seorang pemimpin yang berjaya bukan sahaja perlu bijak membuat keputusan, tetapi juga perlu mempunyai kemahiran komunikasi yang baik untuk mempengaruhi dan memberi inspirasi kepada orang lain. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.